Emas 0.1 gram berketurunan 999.9 dengan harga RM150 dengan desain yang cantik. Tetapi adakah ia berbaloi untuk anda beli? Harga mampu milik, tetapi hakikatnya apabila anda kira harga per gram, emas 0.1 gram yang dijual pada harga RM150 sebenarnya setinggi RM1,500 untuk 1 gram. Salah satu kriteria untuk memilih emas pelaburan adalah harga emas yang rendah. Harga emas public gold sekarang sekitar RM500 1 gram. Untuk pembeli emas 0.1 gram jual emas mereka tanpa rugi, mereka terpaksa menunggu harga emas melebihi RM1,500 1 gram. Tiada masalah untuk anda beli emas sekiranya anda sukakan desain yang cantik. Tetapi jika fokus anda adalah untuk jadikan emas ini sebagai simpanan yang boleh memaksimumkan keuntungan, pastikan anda pilih jenama emas yang boleh memenuhi 5 kriteria memilih emas pelaburan yang terbaik, iaitu harga rendah, spread nipis, stok yang tiada had, cawangan jual beli yang banyak dan syarat jual balik yang tidak cerewet. Dengan public gold, tiada caj yang dikenakan untuk pendaftaran sebagai ahli dan simpanan emas di akaun Gap. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.